Nilai 1 juta duit tunai susut tetapi emas berganda. Adakah anda tergolong dalam jutawan duit ataupun jutawan emas? Jom kita lihat, pada tahun 2015, harga emas sekitar RM141 untuk 1 gram. Dengan 1 juta ringgit, nilainya bersamaan dengan 7.1 kilogram emas. Hari ini, dengan jumlah wang yang sama, pada harga emas RM646 untuk 1 gram, anda hanya mampu mendapatkan sekitar 1.5 kilogram emas, 4 kali ganda kurangnya berbanding 10 tahun yang lepas. Sekarang, jika RM1 juta yang telah ditukarkan kepada 7.1 kilogram 10 tahun yang lalu, hari ini nilainya sudah bernilai lebih 4.5 juta. Nilai simpanan topan berganda 4 kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Jadi, ada dua pengajaran penting dekat sini. Yang pertama, kuasa beli ringgit telah merosot lebih 4 kali ganda dalam masa 10 tahun. Dan yang kedua, emas telah mencatat kenaikan secara purata sekitar 25% setahun sejak tahun 2015. Kalau kita bandingkan dengan simpanan di ASB, tabung haji ataupun KWSP yang hanya cuma memberi dividen sekitar 5% setahun dalam tempoh 10 tahun ni. Simpanan duit tunai bukan sahaja tidak mampu menandingi inflasi, malah menyebabkan kerugian kuasa beli kita. Inilah sebabnya Public Gold menyediakan satu platform belian emas yang mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.